Pihak berkuasa Thailand menguatkuasakan perintah berkurung serta-merta di wilayah Narathiwat susulan beberapa serangan bom dan pembakaran sengaja yang berlaku awal pagi Ahad. Perintah berkurung berkuat kuasa dari 9 malam hingga 5 pagi sehingga dimaklumkan kelak, sebanyak 11 stesen minyak di selatan Thailand diserang serentak sekitar jam 1.10 pagi, melibatkan Narathiwat, 5, Yala, 4 dan Patani, 2. Siasatan awal mendapati serangan dipercayai dilakukan oleh kumpulan bersenjata bertopeng. Langkah keselamatan dipertingkatkan termasuk kawalan ketat di Pusat Pemeriksaan Sempadan Thailand, Malaysia. Perdana Menteri Thailand mengesahkan tiada kemalangan jiwa, namun 4 individu cedera, termasuk seorang anggota polis yang terkena serpihan bom ketika pemeriksaan di sebuah stesen minyak di Narathiwat. Kerajaan Thailand percaya serangan ini merupakan isyarat berkaitan pilihan raya pentadbir tempatan, bukannya pemberontakan berskala besar. Orang ramai diminta bekerjasama dengan pihak polis dan melaporkan aktiviti mencurigakan melalui talian 191 atau 1599.